Sebab dia membangkitkan atau pemerintah atau dalam ada bahawa kita memahami kita sebut benda tahu kita tak kena di belakang dia, maka dia tak ada. Sekali pun benda-benda semua mati. Kalau ada tu lawak pula. Lawak pun berdosa, ngopak pun dosa. 2 kali tindak. Tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin ni, dia kena bersih, orang dia dah kita daripada benda-benda yang menimbulkan orang panggil dosa atau orang panggil maksiat. Tanggungjawab kita 2 perkara yang pertama sekali adalah kita kena takhliyah, kena bersih, barulah tahliyah, barulah orang panggil jamak comel. Misal kita nak pakai baju comel, seluar comel, pakaian comel, pakai dengan pakaian tu tubuh kita yang penuh dengan tai air, penuh dengan daki, penuh dengan benda kotor, tak kena makan benda-benda comel. Bersih dulu lah. Bersih tubuh kita dah. Mudah makan baju seluar, baru ya. Sama juga orang panggil hati kita. Hati kita pun sebelum makan dengan pek-pek comel, maka hati kena bersih lah. Bersih daripada takabur, riya, asap. Sebab tu barulah dihiasi hati dengan sifat-sifat mahmudah. Benda ni jalan seretok jalan. Bukan seretok jalan. Orang panggil hak bersih ni, orang tak comel ni, takhliyah. Makan macam ni tahliyah. Naik ni, tak kira ada kaki, pai ayam, pada najis aja. Wajib kena bersih. Naik depan ni ya. Sama anggota luar pun kena bersih juga dah. Anggota luar kena bersih, mata bersih, telinga bersih. Ada cara orang bersih, orang lidah mulut kita daripada yang menimbulkan ada dusta. Ada orang panggil ribah, cara haribah ni. Timbulnya ribah ni ialah kerana sebab-sebab dia. InsyaAllah kalau kita boleh mengelak sebab-sebab dia ni, maka dapat kita mengelak orang panggil ribah tadi. Benda besar ni. Dosa bina ni, terampung dia mudah. Tapi dosa dengan orang jawab dia, payah. Dosa dengan orang termasuk orang panggil ribah ni. Hati dan tahu mana. Jadi yang pertama bahawa ni iaitu yang berkaitan dengan kita boleh elok daripada sebab ni, maka terelok kita daripada ribah. Sebab dia pertama bahawa ni iaitu pertama ialah timbul ribah ni kerana apa? Nak nyadak mulu. Nak puas hati dia. Duduk seorang tak boleh kau ni dah. Pergi luar kau, jumpa tawakal kau apa. Nak nyadak hati dekat apa dia. Jumpa orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Dan benda dia kutuk benda. Hodoh orang yang berlaku. Dia orang macam ni dia. Tu orang panggil ribah tu. Puas hati dia. Apa boleh kutuk orang. Lega. Sebab boleh kutuk orang. Tu. Tu ribah ni. Ayat kedua ialah kerana timbul marah. Timbul kemarahan. Timbul daripada orang buat suatu benda kita marah. Marah ni dia membara. Dia marah yang benda panah. Dia naik atas. Jadi untuk dia lain marah tu kan. Kalau dia tak teluh benda tadi. Tak panah tadi orang panggil. Dia kedua orang panggil dendam. Timbul dendam. Kalau dia lepas, timbul marah. Tu. Marah tu abang panggil timbul jadi umpatan tu. Tu je sebab yang pertama orang ni. Tu dia. Yang kedua orang ni sebut dah sikit berkaitan dengan dia panggil lah muwafaqatul rifaqi.
Ma'rifatul rufaqah nak ambil hati saya. Nak ambil hati saya lah. Moga kawan lah, member lah. Tak tahu jabat ke sekapu ke sejiran ke, nak ambil memang, nak ambil apa nama hati. Hati kawan kita ni. Jadi kita pun jawab dia, tunjuklah benda-benda apa nama, apa dia sebut tadi, benda dia sebut, benda tak molek, kita beri sokong yang sama. Apa? Nak ambil hati orang. Kita beri sokongan sepenuh kepada orang tu. Tak apa dia kata, apa ucap kita pun yes belakang. Tak khabar benda tu ambil kita balik. Itu satu daripada sebab timbul dia orang panggil rupak. Sebab dia. Kalau dia sedar lah, sedar dia. Jadi misal dah. Kalau dia apa nama, kalau dia fikir. Kalau aku engkar lah apa dia kata. Memanglah musa yang baik ni. Kalau aku engkar apa dia kata dia. Mana nak kuat sangat tu, ataupun mana demo ni nak engkar, nak tak setuju ke apa dia royak. Nah, apa? Sebab benda dia royak tu benda tak molek. Benda mumpat dia kata. Kalau dia kalau aku royak, aku betul dia kata. Maka satu kecil hati dia. Satu kecil hati je. Ataupun tak. Kalau aku lari lah daripada tempat tu. Kan tak setuju tu. Maka terputus hubungan aku. Tak ajak aku berkahwin dah. Tak ajak aku berkahwin, tak ajak minum teh dah. Tak ajak pergi main sekali lah aku. Bawa dah aku dah engkar dia tu. Tak. Tak ajak aku pergi main ke misi tu kan tak ajak dah. Main pun tak ajak dah. Kan kita hotel dia. Nah. Cuba kita halal lagi deh. Tu keadaan dia. Kadang-kadang berlaku juga. Ada sekiranya ada orang ada member dia nak tegur dia, nak betul keadaan. Jangan kuat sangat kita ni. Jadi kita ni pula kita ni nak bela sangat kita tu. Dia lari benda-benda dulu dia sudah lah. Mana sekiranya ada orang nak betul ni, kita penghalai pula dah. Penghalai maknanya kita nak simpati kita kepada orang kita duk ngumpat tadi. Ya. Kalau ada orang nak halal ni, kita penghalai jugalah. Dia mulut dia sudah dah deh. Tanda simpati kita kerana apa nama? Kerana nak setuju dengan saya ni. Kita pun seronok lah apa dia kata, yes juga lah walaupun benda tu benda ya, apa nama yang menimbulkan dosa. Jadi dengan cara tu kita bertunjuk dah simpati kita, dia sanggup apa nama mengharu sekali dengan orang tadi untuk apa nama umpat kepada orang. Kita sanggup mengharu sekali lah. Sebut ke IP orang itu. Masa tu terjerumuslah kita dalam dosa, dalam dosa. Sebab apa? Sebab mengaruh bersama dengan orang buat dosa ni, kita dikira syubhat jugalah. Orang mengaruh ni bahaya. Macam kita pergi mengaruh sungai lah. Pergi mengaruh dalam air sungai walaupun seronok mengaruh. Air sekali tu kita mengaruh seronok, suka lah. Dia bahaya tu dulu tu. Tapi dia bahaya dia. Sedap-sedap apa nama suka-suka duk mengaruh dari sungai tiba-tiba kalau jumpa tunggu habis hati kita. Kalau jumpa robek berat kita. Kalau jumpa kotorannya naaf kita ni. Apa sebab kita mengaruh tadi? Asal orang yang mengaruh serta dengan orang tu yang nyebab kau panggil takut juga dia. Dosa orang lain upak kerana apa? Kerana ambil hati saya tadi. Ini sebab yang keluar ialah kerana nak ambil hati saya, sanggup dia terengkar kerana takut terpisah kita dengan dia. Sebab yang keluar. Dua sebab dia pertama tadi kerana nak nyedak mulut. Yang keluar ni kerana nak ambil hati saya. Yang ketiga, sebab yang ketiga menimbulkan apa panggil riba ni itu.
Ha. Dia kata wa minha iradatut tasannu, iaitu pucuknya berlaku bila kita nak tunjuk kita ni orang lebih, kita ni orang hebat, kita ni orang jurus ni, kita orang lebih, kita orang jurus, nak tunjuk kita orang lebih, orang jurus. Di masa yang sama kita pelakih orang. Masa dia apa dia mengajar tu, rakyat dia orang hebat mengajar. Tak pandai apa dia tu, rakyat dia ni orang bijak. Gitu keadaan. Dia nak nyuruh, tunjuk hebat dia. Tu pun timbul satu daripada apa nama, ribah juga lah. Dia meninggi kedudukan dia, meninggi kebolehan dia, di masa yang sama, dia mengangkat diri dia serta dia mengurangkan orang lain. Mengurangkan orang lain. Kurang kedudukan orang lain tak ada. Dia menyumpat orang panggil dia ni, dia sebut-sebut kedudukan orang, nak timbul nama dia. Contohlah, contoh saya kata-kata dia. Dia tu, kalau masuk Facebook, dalam masa dia mengajar ke apa, tak ada orang-orang tengok, tak tengok orang. Aku orang hebat. Sekali orang ikut aku, apa kata. Dia tu kalau dia ceramah ke apa kan, orang akak gitu sikit lah. Dia ni, banyak orang tak kat tangan dia. Maknanya sebut kekurangan orang, masa yang sama dia timbul diri. Kata orang Melayu dia kata, orang ni masuk dalam bakul, lepas tu dia akak diri dia sendiri. Dia masuk dalam bakul, dia akak diri dia sendiri. Nak suruh orang lain akak, tak. Dia pun akak diri dia sendiri lah. Tadi dia timbul, dia hebat, dia bisa, dia pandai. Untuk orang kata dia kurang orang. Satu penyakit juga. Yang banyak berlaku kerana boleh menimbulkan orang panggil ribah tadi. Berapa dah? 3 dia. Yang keempat iaitu timbul punca daripada ribah orang panggil, daripada punca orang panggil hasad deki. Hasad ni deki ni hasad lah. Hasad tu bahasa Arab. Melayu orang panggil deki kan. Hasad deki. Jadi deki lah. Hasad deki, orang panggil hasad deki. Itulah maklum belakang bahasanya. Hasad deki satu daripada penyakit hati lah. Tapi hati lah. Kalau orang tahu bahaya dia tu. Ada antaranya. Nabi kata. Apa nama? Innal hasada, bahawa orang deki itu ialah dia akan menghapuskan kebajikan rupalah api ni dia makan kayu pun. Api makan kayu kering ni jadi habis lah. Sama dengan sifat deki, ada kita dia makan kebajikan kita siapa tengok habis dia buatlah. Itu akibat buruk dia. Daripada orang yang deki, dia nyebutkan timbul daripada situ, orang yang mengumpat ni. Apa makna deki ni? Dan kita belajar dulu dia. Deki suatu daripada jenis perasaan hati kita, iaitu perasaan atau puas hati atas nemak. Waktu yang bagi seorang itu, dan berusaha dia supaya nemak ada pada orang itu, orang panggil hilang. Hilang nemak pada orang itu. Dia tak puas hati atas nemak ada seorang itu yang berusaha pula dia untuk menghilangkan nemak ada pada orang itu. Tu mana orang panggil deki dia. Jadi dia kata satu daripada puncanya iaitu orang panggil hasad dia. Bila mana timbulnya? Dia kata deki ni timbul apabila dia tak puas hati kepada seorang itu. Bila orang lain ni dia puji seorang. Bodoh banget. Bila orang lain puji seorang tu, dia pandang aja, bijak tu, jaga ni, dia bersabuk dulu. Tak puas hati dia. Tak puas hati. Tak puas hati lah. Dia bertimbul lah, benda-benda tak balik lah. Kerana nak zahir kata berceria tu, dia pun kritik orang tak ada. Orang dia puji belakang ke dia. Puji belakang dia. Dia seorang tak puas hati. Apa? Kerana ada perasaan hasad dalam hati dia.
Dia timbul hasad deki ni orang panggil dia serelung. Siap cikgu dia deki sama siap cikgu. Siap orang nego dia deki sama orang nego. Orang petani dia deki sama orang petani. Dia boleh dia. Orang dah kereta deki sama orang dah kereta. Mana ada orang apa nama orang pejabat timbul deki harta pejabat. Juga gitu dia tak. Kadang-kadang tak. Orang sepondok deki sama pondok. Orang seustad deki sama seustad juga. Tak. Apa? Kan audio tu amal mengajar. Dia sikit. Kadang dia amal kau. Timbul dah belum tahu ada dia. Oh tak. Kata kawan tu gini-gini ke apa. Ada di antara lagu tu. Jadi apa ni dia kata tak puas hati bila mana seorang tu boleh seorang tu. Ataupun orang tu saya seorang. Tak. Seorang saya seorang. Maka orang ni pun tak puas hati jugalah. Atau apakah hormat belakang dia. Oh tak puas hati juga dia lah. Maka cuba daya upaya dia supaya nak hilang nikmat pada orang tadi. Dia macam keadaan lah. Kata begitu, kata begini. Atau begitu, apa supaya nikmat ada pada orang-orang tu walaupun keadaan benda perkataan buruk sekali pun dia sebut juga kan nak hilang, nak puas hati dia panggil dekat mengopak timbul daripada hasil daripada diri dia. Dia itu di antara apa nama sebab-sebab dia bawa pada diri Tuhan dia. Maka tiadalah dia dapat di jalan melainkan dengan mencela atau mengumpat orang tadi sehingga orang berhenti daripada memujinya. Itu tujuan dia. Tujuan dia cela orang celanya supaya orang yang berhenti daripada melia dia, berhenti daripada apa nama puji dia. Apa sebab masa tu hati dia tu selampau sakit hati dia tu tak tertanggung lagi. Bila mendengar orang lain tu puji seorang, orang tu apa panggil sanjung seorang ataupun dia seorang. Apa buah hati dia dia. Jadi itu di antara 2-3 sebab apabila timbulnya apa panggil timbul apa panggil. Satu keadaan bila orang puji kita deh. Puji kita. Bila orang puji kita, satu dia bertanggungjawab kita jangan duk bangga sangat. Puji kita ni kadang-kadang orang puji kita kadang-kadang macam dia pergi pedang kita. Nak bunuh kita berada ni. Satu daripada adab apabila orang puji kita sifat malik adab kita. Kita kena satu daripada doanya dia ajar iaitu Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnu. Wahai Tuhanku, menjadikanlah aku lebih baik daripada orang yang suka ke aku. Dia suka ke aku tu aku rejau sebab tu dia puji dia. Kalau dia tahu aku ni orang tu juga, tak puji aku, nak kotak lah aku nya. Oleh kerana dia tak tahu aku ni orang juga kotak, maka dia puji aku. Jadi kita minta doa kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, menjadikan aku ni lebih baik daripada orang suka pada aku tadi ni. Lebih baik daripada dia suka pada aku tadi. Lepas tu, wa'ufilli ma la ya'lamu. Maafulah dosa orang yang tak tahu tadi. Maafun dosa orang yang tak tahu. Kalau dia tahu aku ni dosa, tak puji aku. Tak puji aku dia. Tak puji aku dia. Maafun dia. Jadi oleh kerana kita tahu apa aku ni, kita pujilah aku. Yang kita berdoa, wa'ufil ma la ya'lamu. Apa dosa aku, dosa orang yang tahu aku ni. Lepas tu wala tu'akhirni amma bima yaqulu, dan jangan ambil salah lah dengan apa orang tu kata dia. Jangan ambil salah lah. Satu keadaan daripada bila kita dengar orang tu puji kita. Jadi itu lebih kurang mengenai sebab-sebab yang bawa kepada apa nama umpat yang kedua tadi ialah kerana nak ambil hati saya. Yang ketiga ialah kerana apa nama timbul hasad dia. Hasad seorang tadi.
Wallahu a'lam. Kalau kita boleh jauh sebab-sebab ni, maka terelak kita daripada orang panggil punca-punca orang panggil riba. Wallahu a'lam. So kita izamah pun untuk cara mengenai syarat-syarat usaha. Dalam pengajian ilmu fiqh ni, sama ada ibadat-ibadat puasa, zakat, sembahyang, sebagainya lagi, dia ada syarat wajib, dia ada syarat usaha. Syarat wajib ni syarat untuk mengetahui kita ni masuk ke dalam golongan orang yang menunaikan kewajipan. Itu kena tahu syarat wajib. Bila kita dah tahu dah aku dan golongan orang wajib buat ibadat tu, masuk dalam langkah yang keluar, kita kena mencukupi pula syarat-syarat sah. Kita kena mencukupi pula syarat-syarat sah. Supaya sah amal ibadat kita. Dalam masalah penama puasa ni, syarat wajib pun ada, syarat sah pun ada. Dalam syarat wajib puasa kena dia tu Islam. Dalam syarat sah puasa pun ada Islam juga. Apa beza di antara dua tu? Syarat sah wajib apa nama? Dalam syarat sah wajib puasa Islam juga. Dalam syarat sah puasa Islam juga. Ia keluar ni beza dia. Syarat sah ia keluar syarat sah puasa Islam ya bil fi'li. Islam ya beraqidah. Nak sah amal ibadat kita. Islam yang bil fi'li, Islam ya beraqidah. Kena Allah Ta'ala. Tuhan kita semua. Macam minggu lepas lah. Minggu lepas dia lah. Tak kena Allah Ta'ala. Tuhan kita semua tu. Kita semayang untuk dia. Puasa untuk dia. Tak kena dia. Kenal Allah Ta'ala tu dia. Kenal Ta'ala. Tu panggil syarat sah dalam apa nama sah ibadat. Pada minggu lepas dia. Yang keluar bawah ni iaitu berakal. Orang yang nak mengusahakan puasa orang berakal. Kalau gila, tak wajib lah. Gila dia tak gila. Apa nama? Kalau orang pitai mabuk tu dia panggil sah puasa sekiranya pitai dia tak berlanjut lah. Dalam syarat-syarat kita setuju sikit lah dari syarat sah puasa. Syarat untuk mensah puasa ni dalam syarat untuk mensah orang sembahyang. Dalam bab sembahyang, iaitu orang yang untuk mencukupi syarat sah sembahyang ialah dia nama dia kalau mabuk, kalau pitai, kalau koma. Pitai mabuk koma ni. Kalau pitai sepanjang-panjang hari dia. Pitai sepanjang-panjang hari, masuk waktu zuhur pun dia tak khabar, masuk asar pun tak khabar. Jadi masa tu dia panggil dia tidak berakal. Tak wajib qada sembahyang dia, tak wajib qada sembahyang. Sebab masa tu tak berangkat. Sama orang biasa. Orang biasa ada. Biasa. Yang orang biasa ni sehari sutuk dia biasa. Jadi sekiranya waktu apa ada tu, zuhur ke asar ke maghrib dia, maka masa tu tak wajib dia sembahyang. Tak perlu qada pun. Puasa lain. Puasa lain sikit lah. Kalau pitai dia khabar, maka dia kena sempurna puasa tu. Kecuali orang yang mabuk. Mabuk ni, mabuk kerana apa? Mabuk kerana pipi roda. Tu tak ada maaf. Tak ada maaf tu dia. Sambung lagi dah sekarang. Adapun tidur tidak batal puasa tadi pun sehari soto. Jangan cara apa? Dia tidur lah.
Lepas sahur tu tak tidur. Tidur punya tidur. Siapa ada orang pemori tu bangun lagi. Sah bahasa dia tu. Ya, sah bahasa dia. Ya, apa sebab dia apa nama dia? Sebab dia niat tu. Tak niat puasa ni niat apa tertinggal. Tinggal tak makan tak minum. Jadi apa puasa? Kalau semaya jadi muak. Semaya kena muak. Nak buat semaya. Puasa jenis tinggal. Itu tidur dia. Kalau pak semaya lain sikit apa tidur dia tidur. Kalau tidur tak khabar sungguh tidur dia. Lain hukum tiga tu. Baik. Yang ketiga ada syarat-syarat untuk mengesahkan puasa ni ialah orang puasa tu ialah suci daripada haid dan nifas. Sepanjang hari. Sepanjang hari tu. Sepanjang hari itu dia suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas ni dengan apa? Dengan mandi ke dengan kering? Suci daripada haid dan nifas ni ialah dengan kering ke dengan mandi. Ada silap faham? Tak, dia kata tak. Dia kata selagi tak mandi tak wajib. Tak wajib ke apa aku? Maya tak wajib. Sebab aku tak mandi lagi. Ya, aku tak mandi lagi. Dia tidak faham bahawa sebenarnya mandi tu untuk buat ibadat. Hak tentunya suci yang dengan kering. Dengan kering tu suci haid dengan kering. Suci nifas dengan kering. Tak. Walaupun benda atas retin tu, maka wajib atas telak kena tahu juga, kena mengajar juga. Tak. Kalau bab puasa ni, walaupun dia suci tu, kering tu dia jawab dia. Tak, cuma dia tak mandi. Ada apa-apa puasa tu. Ada apa-apa, dia boleh niat puasa. Dia niat puasa tu. Atau olehnya dia ni, sepanjang hari dia tu dah lahir ni, dah hebat. Tu lain, tu tak usah tu. Jadi bila dia kering haid dia tadi, tak kaitan dengan puasa ni, jawab je. Dia kering tengah hari lah, Yang dia pakai hari tu tak ada masalah lah. Dah lepas semaya lain sikit. Dah lepas semaya. Misalnya, orang pun ni kering dia. Kering masa mana? Kering dia. Kering masa tu dia wajib kena mandi kerana duk nunggu ibadat ni. Hatta kalau misalnya, dia kering dalam akhir waktu zuhur. Dalam waktu zuhur ada 5 minit, dia kering masa tu dia. Tak. Padahal kalau nak pergi mandi, nak maya tak ada tu. Tapi oleh kerana ada masa ruang tu sikit situ, jawab dia wajib kena mandi, dia kena qada zuhur. Kena qada zuhur tadi. Sebab ada masa ruang dia suci situ. Suci kita. Tu berkaitan dengan semaya. Sama juga misalnya kata kalau misalnya orang puas dia dia biasa dia tak marah dia. Dia boleh jaga lah. Dia. Harus sikit. Tiba-tibanya waktu masuk dah. Benda dia dia tangguh tiba-tibanya dah. Mari zuhur pada waktu zuhur. Pukul 3 mari. Pukul 3 mari dia. Jadi semaya ni dah wajib dia kena qada semula. Sebab waktu tu ada dah. Kau ni alik mari dia. Oleh kerana masa tu ada, dia duduk tangguh jawab dia. Dia wajib qada semaya dia tinggal. Kau ni alik mari. Kalau alik akhir tadi alik akhir. Macam duk ngaji pak dulu. Belajar dulu pak gua ni dia. Sekira dia akhir waktu asar tu ada ruang sikit yang masa dia nak mandi dah.
dia telus sembahyang dia. Dia wajib kena mandi tu. Okey tu. Dia kita kata dia muka masa tu dia. Jawab hal ni, dia kena qada dia sesat pada dia bersih, dia kena qada asar, dia kena qada zuhur pula. Selepas ni dia. Hal tu di antara penama hak sembahyang. Kalau bab puasa lain sikitlah bab puasa ni. Nama dalam dia hik tu tak kena qada lah sembahyang. Tak kena qada puasa dia ni. Puasa tak silap. Puasa apa nama? Puasa dia kena qada ni. Sembahyang tu tak payah qada. Jadi suci daripada haid dan nifas sembahyang. Dari itu batal puasa jika ada haid atau nifas sedang berpuasa sekalipun satu darah sebentar ya. Berkaitan dengan nifas. Jadi nifas ni kaitan dengan beranak. Apa nama satu daripada perkara yang ambil perhatian berlaku iaitu masa orang-orang puan nak beranak, sama ada cucu anak atau cucu kita ke. Saat-saat dia duduk dalam uak nak beranak ni. Jadi masa tu apa ambil keluar darah ke apa? Bukan darah haid, bukan darah nifas. Orang yang keluar darah pasak. Jadi masa ni galiknya orang puan tak semayang dah. Tak semayang sebab dia ada uak pun. Galik sibuk nak apa nama orang panggil nak bersalin. Bila kerana darah tu darah pasak, dan masa tu orang puan ni cukup syarat-syarat untuk dia nak semayang. Sama dia berakal. Sama dia nak menyempurnakan syarat sah dia tu. Duduk masa tu kan. Pada awak tu. Nak menyempurnakan syarat sah dia tu mungkin terhalang sikit. Sebab tu lah masa dia tinggal dalam waktu tu dia kena potong semua. Dalam bak nipah. Nipah ni darah keluar lepas pada beranak. Belum pada beranak orang panggil darah, orang pasak dia. Jadi hal tu berkaitan dengan mayat. Ni puasa dia. Yang keempat iaitu apa panggil niat. Iaitu wajib ditakyirkan, ditentukan niat pada puasa produk. Seperti Ramadan ataupun qada ataupun nazar ataupun ibarat. Yang wajib niat itu dilakukan pada waktu malam tiap-tiap malam. Ini mazhab Syafi'i ni. Jadi contoh niat ni adalah kena takyir, kena tentu ke apa niat pada puasa tu. Puasa ke apa? Puasa Ramadan. Ya, hanya kata aku nak puasa ya. Puasa ke apa? Ramadan. Puasa ke apa? Qada. Puasa ke apa? Nazar. Puasa ke apa? Kifarat dia. Yang putih puasa nazar. Puasa Ramadan. Puasa kifarat. Puasa apa dia? Qada. Kalau kata ni aku puasa ya. Aku puasa. Nak puasa ya. Nak puasa ya. Tak sebut kan? Ramadan, tak sebut qada, tak sebut nazar, tak sebut kifarat. Tak sebenarnya tu. Hanya sebut nak puasa ya. Nak putih molek puasa Ramadan. Macam semaya juga dah. Nak semaya. Semaya ni aku semaya zuhur. Aku semaya asar. Aku semaya maghrib ni. Tak cukup syarat ni tu. Dia kena sebut aku semaya fardu zuhur. Semaya fardu asar baru jadi. Baru jadi ni fardu. Kalau kita kata aku semaya zuhur, aku semaya isyak, jawab dia semaya kita tu jatuh dalam semaya sunnah. Jatuh dalam semaya sunnah. Bapak tak sebut fardu. Ini dalam bab semaya. Dah mengaji dulu deh. Tu. Kalau enggak puasa kena putih macam aku puasa Ramadan. Aku puasa nazar. Aku puasa qada. Jadi niat ni pada waktu malam tiap-tiap malam. Bila masuk malam? Bila masuk malam? Iaitu masuk dalam waktu maghrib.
Murid tu boleh niat selalu. Apa takut terlupa, takut terlupa. Ini dalam mazhab Syafi'i lah. Ya, tu tu. Oh panggil ni ya, nebut dia molek. Adapun dalam mazhab Maliki, boleh memadai niat puasa sepanjang bulan daripada awal Ramadan itu. Adapun dalam mazhab Maliki, boleh dia memadai niat puasa sepanjang bulan Ramadan, bulan daripada awal Ramadan itu boleh. Jadi mado kita niat daripada awal Ramadan itu sebulan selalu. Boleh selalu dia ni. Masuk bulan Ramadan tu, kita niat selalu sebulan. Ada hati kita ingat, aku tak klik pada mazhab Imam Maliki ni. Ni. Apa niat dia? Jadi malam pertama tu tak. Malam pertama tu niat dia tak. Sahaja aku puasa bulan Ramadan sebulannya ni. Jadi kalau esok hari puasa esok pun jadi, kalau sebulan pun jadi. Ni. Esok hari pun jadi, kalau sebulan pun jadi. Ingat alatin tak? Niat sebulan ni adalah kerana aku ikut taklid pada mazhab Maliki. Apa beza? Bimbang takut masuk tadi lah. Maksud kita bimbang takut terlupa atau terlupa tak ingat deh. Dia dah tak ingat. Dia tamu dua ingat lagi kadang-kadang. Tak cerita hati kita untuk puasa Ramadan saja. Yang jawab dia, maka puasa kita tu wajib kena berapa tapi tak dikira sah. Jadi bila kita kita niat sebulan tu jawab dia soal kita terlupa tu jawab dia maka dikira puasa kita tu sebab kita taklid pada mazhab Imam Malik. InsyaAllah kita sama semula bab ini. Adapun dalam mazhab Maliki boleh dan memadai niat puasa sepanjang bulan Ramadan. Boleh pada awal Ramadan itu. Harus mereka Ibn Mazhab Syafi'i mengikut baca klip mazhab ini supaya tidak kena qada. Jika terlupa niat itu pada satu atau berapa menit. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.